Terima kasih yang bagi hadiah bersempena hari lahir Ustaz baru-baru ni. Allahu Akbar. Ramai yang doakan berkenaan tentang Ustaz, dan Ustaz ada azam tahun 2026. Dan Ustaz tak nak Ustaz seorang je yang berazam. Ustaz nak tuan-tuan dan puan juga berazam 2026. Tapi azam sahaja tanpa disiplin tak jadi, tuan-tuan dan puan. Apa kata kita disiplinkan diri kita dengan diary 2026. Ada checklist amalan yang boleh kita lakukan di setiap hari. Ada zikir yang kita cadangkan di setiap hari. Ada doa, ada kata-kata hikmah, macam-macam dalam diary tentang aku 2026. Tajuk dia sahaja pun dah deep dah, tuan-tuan dan puan. Kita tak nak sibuk hal orang lain, kita nak fokuskan kepada diri kita, sebab kita nak jadi orang yang luar biasa tahun 2026. Dan bukan itu saja, saya datangkan kalender eksklusif juga supaya tuan-tuan dan puan menyusun waktu tuan-tuan dengan lebih baik. Dan jangan terlepas 2026 tarikh-tarikh besar Islam, kerana ada waktu-waktu mustajab yang sepatutnya ketika itu kita bermunajat kepada Allah. Tak nak terlepas lagi seperti mana tahun ni, tuan-tuan dan puan, dapatkan diary, dapatkan kalender di beg kuning sekarang.